Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Bunyamin Hakim bin Abdul Muttalib. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan strategi pertumbuhan digital bagi PKS iaitu jenama Fikri Gen melalui analisis SWOT bagi mata pelajaran PAKW 1022 Keusahawanan. Baiklah, jom kita lihat dengan lebih lanjut apakah strategi pertumbuhan digital bagi Fikri Gen ini. Jom kita menelusuri dengan melihat latar belakang Fikri Gen itu sendiri. Fikri Gen ialah sebuah syarikat mikro tempatan yang memfokuskan kepada produk penjagaan diri khas untuk lelaki Malaysia. Ianya diasaskan pada tahun 2019 oleh seorang usahawan muda. Syarikat ini bermula dengan produk asas seperti minyak janggut dan pomade. Kemudian berkembang kepada pencuci muka, serum dan bam rambut lelaki. Baiklah, saya memilih produk Fikri Gen ini kerana seperti yang kita ketahui, Fikri Gen merupakan PKS kerana hanyalah syarikat ataupun firma yang kecil di Malaysia iaitu mikro tempatan dan memfokuskan penjagaan diri khas untuk lelaki iaitu senang bagi saya untuk menilai produk ini kerana saya juga seorang lelaki. Seterusnya, pasaran utama mereka ialah lelaki muda berumur 18 hingga 35 tahun yang ingin kelihatan kemas dan berbau maskulin tanpa perlu membeli jenama antarabangsa yang mahal. Produk diformulasikan secara tempatan dengan bahan sumber jadi seperti minyak argan, kelapa dara dan herba tropika. Fikri Gen turut memanfaatkan branding maskulin, minimalis dan eksklusif untuk menonjol dalam pasaran yang semakin kompetitif. Seperti yang kita ketahui, produk yang berada dalam pasaran yang melibatkan produk kecantikan atau produk penjagaan diri untuk lelaki telah banyak berada di pasaran dan memerlukan ciri-ciri yang istimewa untuk kekal bersaing dan relevan pada masa kini. Jadi, transformasi digital mula dicepatkan pada tahun 2021 selepas pandemik menyebabkan penurunan jualan fizikal. Syarikat ini kemudian mengorak langkah ke arah pemasaran digital melalui Shopee, TikTok Shop, Instagram Reels dan jualan langsung TikTok Live. Saya juga memilih produk ini kerana produk ini mengambil inisiatif untuk mengembangkan perniagaannya kerana berlakunya pandemik yang mengakibatkan penurunan jualan fizikal. Apabila penurunan jualan fizikal, maka margin keuntungan produk ini juga akan turun. Jadi untuk mengatasi masalah berlakunya penurunan margin keuntungan, Fikri Gen ini mengambil satu inisiatif yang baik terhadap pendigitalan moden melalui penjualan dalam digital seperti Shopee, TikTok Shop, Instagram Reels dan jualan langsung TikTok Live. Baiklah, seterusnya. Bagi melihat apa itu Fikri Gen, macam mana dia mengorak langkah yang baik dalam mengubah perniagaan daripada fizikal kepada pendigitalan. Saya ada lampikan analisis SWOT berkenaan dengan Fikri Gen. Berdasarkan analisis SWOT Fikri Gen, saya mendapati bahawa kekuatan atau strength S bagi Fikri Gen ialah produk ini diformulasi khas untuk lelaki Asia. Yang mana merupakan ciri-ciri yang sesuai untuk sasaran iaitu warga Malaysia, malah berpotensi untuk diperkembangkan ke seluruh Asia dengan mengenakan reka bentuk pembungkusan moden dan maskulin serta mendapat ulasan positif di Shopee dan TikTok. Setelah melihat kepada ulasan daripada pelanggan, dapat saya simpulkan bahawa produk ini adalah produk yang sangat bagus melalui pembungkusan dan kesan yang dilampirkan oleh produk ini dengan mendapat ulasan positif di Shopee dan TikTok seperti mendapat 5 bintang per penghargaan daripada customer. Seterusnya, kelemahan atau weakness W daripada produk ini sendiri iaitu Fikri Gen ialah tiada laman web rasmi atau sistem tempatan profesional. Seterusnya, pemasaran digital masih bergantung pada iklan manual dan kurang strategi retensi pelanggan. Tiada sistem langganan.
yang di mana menyebabkan pelanggan agak memerlukan inisiatif tersendiri untuk membeli produk itu, yang mana terdiri daripada produk seperti pomade, pencuci muka. Dengan mewujudkan sistem langganan bulanan, Fikrijen boleh memberikan dalam bentuk paket ataupun dalam bentuk package yang telah mengandungi beberapa produk itu sendiri seperti pencuci muka dan pomade. Seterusnya, bagi O, iaitu opportunities, iaitu peluang, pasaran lelaki untuk produk grooming semakin berkembang kerana lelaki pada zaman kini, terutamanya golongan yang berumur 18 hingga 35 tahun sangat mementingkan penjagaan diri itu sendiri kerana kesedaran yang wujud dalam diri mereka telah tersebar luas dalam kalangan rakyat tempatan maupun luar. Jadi pasaran untuk lelaki ni sangat senang untuk diterokai. Oleh itu, influencer lelaki di TikTok, YouTube semakin popular. Jadi memudahkan pemasaran produk ini untuk dilakukan dengan memberikan sampel atau produk secara percuma kepada influencer untuk dipromosikan kepada orang awam. Seterusnya, potensi sistem langganan auto delivery produk penjagaan bulanan. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, produk ini juga berpotensi untuk memberikan sistem langganan secara bulanan dengan menghantar produk ke rumah pelanggan secara terus tanpa memerlukan permintaan daripada customer. Jadi seterusnya, kes sekali iaitu T, threats, ancaman. Ancaman yang timbul melawan produk Fikrijen ni ialah lambakan produk penjagaan diri lelaki dari China dan Thailand. Produk daripada China sememangnya murah dan Thailand juga memberikan produk yang murah tetapi tidak berkualiti, kurang berkualiti. Dengan adanya produk-produk daripada China dan Thailand, maka pelanggan yang tidak mengambil cakna ataupun tidak melihat secara lebih terperinci produk tersebut akan terpengaruh dengan produk yang lebih murah. Jadi menyebabkan ancaman kepada produk Fikrijen itu sendiri. Pelanggan mudah banding harga dan brand di Shopee. Dengan pendigitalan, dengan berlakunya e-dagang, platform e-dagang, pelanggan lebih mudah membandingkan harga antara produk kecantikan A dan kecantikan Fikrijen, menyebabkan pelanggan akan menilai produk mana yang lebih murah tanpa melihat pada kualiti itu sendiri. Dan kos iklan Facebook dan Instagram makin tinggi. Kos iklan yang ditawarkan oleh Facebook dan Instagram juga sangatlah tinggi pada masa kini kerana kebanyakan penduduk atau rakyat sering melihat produk melalui media sosial. Seterusnya, setelah melihat kepada SWOT itu sendiri, apa itu kelemahan, apa itu ancaman, jadi sini saya mencarankan strategi pertumbuhan terhadap Fikrijen itu sendiri. Fikrijen disarankan memperkenalkan sistem langganan bulanan iaitu subscription box untuk produk seperti minyak janggut dan pencuci muka dihantar terus ke rumah pelanggan. Pada masa yang sama, mereka harus bekerjasama dengan influencer lelaki di TikTok atau YouTube seperti barber, gym influencer atau bikers untuk ulasan jujur dan tutorial penggunaan. Di sini saya dapat tekankan pentingnya pengaruh daripada pempengaruh media sosial itu sendiri. Sebagai contoh, barber di media sosial TikTok iaitu Faiz Cikelon. Faiz Cikelon merupakan seorang tukang gunting rambut yang sangat terkenal di TikTok dan mampu untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk Fikrijen ini ke arah yang lebih baik dengan mempunyai daya tarik itu sendiri. Seterusnya, pelaksanaan berdasarkan SWOT, berdasarkan apa yang saya kaji sebentar tadi. Jadi yang pertama, kekuatan reka bentuk dan ulasan positif dijadikan fokus pemasaran. Dengan mempunyai reka bentuk yang elegan dan maskulin serta ulasan positif daripada customer yang telah menjadi pelanggan setia kepada Fikrijen, membolehkan Fikrijen ini bertahan dalam pasaran. Dengan itu Fikrijen boleh meletakkan kelebihan itu sendiri untuk dijadikan sebagai fokus pemasaran dengan menawarkan reka bentuk yang elegan serta kualiti produk yang sangat baik.
Seterusnya, kelemahan teknikal dan tiada sistem tempahan diatasi dengan langganan automatik menggunakan platform seperti Easy Store, Subplace atau Shopify. Dengan menggunakan sistem langganan automatik ini, pelanggan akan lebih mudah dan tertarik untuk langgan FikriJet ini sendiri kerana hanya perlu membayar setiap bulan uh, tanpa perlu melihat kepada satu-satu produk itu sendiri dan memilih kerana dengan langganan ini pelanggan hanya menunggu sahaja setiap bulan produk tersebut dihantar ke rumah mengikut jenis produk lah. Seterusnya, peluang pasaran grooming lelaki dimaksimalkan dengan testimoni dan ulasan bergambar. Dengan memberikan testimoni atau ulasan bergambar, maka lelaki akan lebih tertarik untuk mencuba dan membeli produk Fikri ini sendiri dengan melihat kepada sebagai contoh saya berikan melihat kepada produk format itu sendiri, memberikan testimoni atau memberikan ulasan bergambar bagaimana penggayaan rambut dapat dibentuk melalui format itu sendiri. Dan yang terakhir, ancaman harga pesaing dilawan dengan membina personal branding yang kuat dan nilai eksklusif. Seperti mana yang saya cakap sebentar tadi, uh, ancaman harga pesaing ini sangatlah nyata daripada China dan Thailand yang menawarkan dengan harga lebih murah. Tetapi dengan wujudnya personal branding ini, maka pelanggan akan lebih sedar terhadap nilai yang dibawa oleh free kitchen itu sendiri dengan harga yang berpatutan. Walaupun harga itu lebih mahal sedikit daripada produk daripada Thailand dan China, tetapi dengan branding yang dikekalkan berdasarkan kualiti dari kemudian yang elegan akan terus dapat menarik perhatian pelanggan tanpa menyebabkan pelanggan berfikir dua kali terhadap harga itu sendiri. Baiklah, untuk meneruskan Fikri Jam itu sendiri memerlukan modal. Baiklah, antara dua modal yang sangat sesuai bagi produk ini sendiri iaitu yang pertama, ia merupakan program geran digitalisasi PKS MDEC atau SME Corp. Um, Program ini merupakan program untuk pembangunan laman web, sistem e-dagang dan pemasaran digital serta sesuai bagi mewujudkan sistem langganan produk secara automatik. Dengan mempunyai modal daripada program ini, dapatlah menampung perbelanjaan atau pelaburan Fikri Jet ini sendiri untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Seterusnya, merupakan pinjaman atau modal yang dapat diberikan oleh Mara atau Tekun. Dengan pinjaman ini, mendapat membantu pembelian stok awal bagi langganan serta bahan promosi dan disediakan khusus untuk usahawan komputer dan mall tanpa cakaran besar. Untuk pengetahuan semua, pinjaman Mara ini dapat dimohon dengan mudah tanpa cakaran yang besar bagi Bumi Putera. Yang mana Fikri Jan ini adalah usahawan daripada Bumi Putera itu sendiri, membolehkan pinjaman mudah diperoleh dan membantu pembelian stok awal untuk langganan untuk stok langganan bagi bulanan dapat disediakan dengan baik. Seterusnya, jenis entiti perniagaan. Pada awalnya, Fikri Jam ini beroperasi sebagai pemilikan tunggal iaitu enterprise. Pemilikan tunggal ini terdapat sedikit kekurangan yang menyebabkan sukar untuk menambah rakan kongsi modal atau melibatkan pelabur luar serta risiko tanggungan hutang sepenuhnya atas nama pemilik itu sendiri dan tidak mempunyai struktur formal untuk mengurus perjanjian dengan influencer atau vendor, menyebabkan pemilikan tunggal ini agak tidak sesuai untuk mengembangkan produk itu sendiri ke arah yang lebih tinggi kerana agak terbatas dalam segi modal serta liability terhadap pemilik sendiri dan perjanjian dengan influencer tidak agak terurus. Baiklah, cadangan untuk mengembangkan lagi produk Fikri Jam ini, tukar kepada syarikat sendirian berhad iaitu Sdn Berhad. Alasannya adalah untuk membuka peluang pelaburan daripada influencer atau ejen dropship berpengaruh. Dengan membuka pelaburan daripada influencer lain, membolehkan modal atau kewangan produk ini lebih tinggi serta mudah mengembangkan perniagaan melalui franchise atau cawangan rakan niaga. Dengan pembukaan Sdn Berhad ini membolehkan franchise atau rakan niaga diperdagangkan dengan lebih luas untuk membuka cawangan lain yang akan memperluaskan koneksi antara
negeri di dalam Malaysia maupun luar negara, menyebabkan Fikri Jen akan terkenal di seluruh dunia. Lebih meyakinkan pembekal dan pengguna dengan email profesional. Dengan mempunyai syarikat sedaran berhad ini, pembekal bahan produk akan lebih yakin terhadap Fikri Jen ini sendiri dan bersedia untuk membekal tanpa ragu-ragu. Baiklah. Kesimpulan yang dapat saya lakukan terhadap produk Fikri Jen ini sendiri ialah Fikri Jen ini merupakan contoh PKS, perniagaan kecil sederhana tempatan yang mempunyai potensi besar dalam pasaran penjagaan diri lelaki. Dengan pelaksanaan sistem langganan digital dan promosi melalui TikTok Live, syarikat ini mampu meningkatkan pengaruh jenama dan memperoleh pelanggan yang kekal. Strategi ini hanya berkesan jika diiringi dengan perubahan struktur perniagaan kepada sendirian berhad, membolehkan akses kepada pelaburan modal dan peluang pertumbuhan jangka panjang lebih stabil dan mampan. Jadi dengan produk yang seperti yang anda dapat lihat iaitu Pomade, seperti itu, serta penukaran entiti perniagaan kepada sedia berhad dapat meluaskan lagi pasaran Fikri Jen itu sendiri, kerana sasaran Fikri Jen ini adalah luas, iaitu golongan lelaki yang berumur 18 hingga 35 tahun yang mana mempunyai pekerjaan yang tetap, kebanyakan yang mempunyai pekerjaan tetap serta kewangan yang kukuh dan untuk memastikan penjagaan diri sentiasa terjamin dan terjaga. Oleh itu, perniagaan PKS tempatan ini mempunyai potensi besar untuk terus diperluaskan dan diperkembangkan dalam usaha menjadikan produk tempatan lebih bermartabat serta terkenal di pesada dunia. Oleh itu, saya dapat simpulkan yang Fikri Jen ini adalah PKS contoh produk PKS tempatan yang terbaik yang terdapat di Malaysia. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.